Sunquick. Warrior rasa Sunquick. Produk Sunquick dah melalui pelbagai inovasi dalam industri makanan. Daripada minuman, sekarang ni boleh digunakan untuk masakan, untuk pencuci mulut, untuk segala-galanya lah. Pendek kata, boleh digunakan untuk kegunaan semua. Kalau minggu lepas, kita bersama dengan Datuk Chef Wan. Minggu ni kita bersama dengan siapa ya? Jangan ke mana-mana, saya pun dah tak sabar ni. Kita tunggu selepas ini. Hai, bersama saya Master Chef Sabri Hassan dalam rancangan Waria Rasa Sangkuit musim ketiga. Saya nak kongsi dengan anda beraneka jenis roti. Apa kata kita jumpa selepas ini. Istimewa minggu ini kami berada di Taman Rimba Commonwealth. Bagi kelainan sikit kan? Tapi yang paling penting kami masih lagi ditemani dengan Sunquick yang diperbuat daripada buah-buahan asli. Jadi, siapakah chef jemputan kita pada minggu ini? Mempunyai pengalaman selama 28 tahun dan pakar dalam masakan contemporary dan juga ice carving. Memang dah menang banyak sangat anugerah dari dalam dan luar negara. Apa kita tunggu lagi? Jom bersama dengan Chef Sabri Hassan. La Bamba, Chicago, Milano. Akhirnya sampai juga saya ke Taman Rimba Commonwealth ni. Jadi hari ni kita nak buat satu resipi yang sesuai untuk para bikers kita. Baik anda di rumah, seperti yang dijanjikan, saya nak buat satu resipi sandwich berbola daging yang sesuai untuk para bikers kita. Biasanya orange sangkuit ni kita buat untuk minuman. Sebotol orange sangkuit ni untuk 50 orang. Tapi sebenarnya nak jadi seorang chef ni kita kena kreatif. Saya hiriskan bawang. Saya masukkan bawang putih, daun parsley. Kalau saya menggunakan daging cincang segar, tak boleh bawa jauh. Meatball ni dah separuh masak. Baik. Saya masukkan minyak. Kuali pun dah cukup panas. Sambil-sambil berloteh, kita masukkan bahan-bahan ni. Just kacau. Jadi saya masukkan sedikit paste cili ataupun kita panggil cili bo. Kita kacau sampai pecah minyak. Sos cili. Sos tomato. Jadi, nak bagi orang kata rasa crunchy, rasa rangup, rasa manis, saya masukkan sedikit lobak merah dipotong dadu. Saya masukkan lobak merah. Bawang merah India ni dia agak manis, manakala bawang Holland ni dia rangup. Dan sesuai untuk kita hidang dengan salad ataupun kita masuk dalam bahan yang kita masak dengan salad tadi. Baik, semua cincang macam ni. Jangan masak terlampau lama. Kalau kita masak terlampau lama, bawang dah lembik, tak ada rasanya crunchy. Dan akhir sekali, masukkan sedikit orange sangkuit. Jadi dia rasa masam-masam manis. La Bamba, Chicago, Milano. Okey. Just roti kita potong bujur. Kalau kata nak gunakan roti panjang ke nak gunakan roti sandwich, terpulang kepada cita rasa anda kat rumah tu. Baik. Mayonis. Daun salad dulu. Tu dia. Daging sandwich yang telah digoreng tadi. Letak tengah ni. Okey. Baik, anda rumah dah pun siap menu pertama kita untuk episod kali ini. Sandwich berbola daging sangkuit. Baik, resipi kedua untuk episod kali ini, seafood di mare. Makanan Itali tapi ala-ala biker. Antara bahan yang nak bagi nampak cantik, sedap untuk para bikers, rider, saya menggunakan dua bahan asas sangkuit ni. Satu ni adalah
Perasa jambu batu dicampur dengan strawberry. Masya Allah, merah tu berani. Dan yang keduanya, perisa lemon. Masam-masam manis La Bamba Chicago Milano. Baik. So, bawang putih kita dah tahu, bawang putih ni nak menambahkan aroma pada masakan kita. Sedikit bawang merah, dihiris halus juga. Agak istimewa sikit ni saya sampur buah-buahan ni. Sebab apa? Nak menyejukkan badan. Sebab kalau kita ride tengah-tengah panas ni, kita kena banyak buatkan menu-menu yang ada banyak antioksida yang mana boleh mencairkan lemak-lemak dan boleh menyegarkan kita ni kepenatan. Kita panaskan kuali sementara tu saya cincang sikit barang-barang ni. Okey. Kemudian nak bagi rasa crunchy, rasa sedap, saya pakaikan bawang holland. Chop bawang ni. Kita masukkan minyak, bawang apple. Kita masuk. Okey. Kalau kata nak sedap lagi, bolehlah masuk daun ketumbar ataupun serai terpulang kepada cita rasa anda di rumah. Yang penting ni, ingat pesan saya, bukan senang nak jadi seorang chef. Yang penting orang Jerman kata, to be a perfect chef, you must cook 1,000 times. But if you ask me, the best chef in the world, still our mother and my wife. Alright? Kita kacau sampai naik bau. La Bamba Chicago Milano. Sedikit lada hitam. Dan saya masukkan sedikit cili flake supaya dia pedas. Apabila pedas, kena pula dengan ni sesuai pula dengan minuman. Saya buat minuman ice blend hot rock. Memang best lah. Tunggulah kejap lagi. Baik. Cili bo. Kita bagi sampai dia pecah minyak cili bo. Tu lebih kurang 1 sudu teh cili bo. Tengok ni, resipi ni memang istimewa lah resipi ni. Kita kacau. Jangan masukkan sotong lagi sebab sotong ni dia mudah masak. Dan nak bagi tegur juga, apabila kita masak makanan laut, jangan masak terlampau lama. Maksimum 4 minit. Kalau masak terlampau lama, dia keras dan kurang kemanisan sotong ataupun udang. Warrior Rasa Sun Queen. Warrior Rasa Sun Queen. Dah siap yang tu. Barulah saya masukkan sotong. Kita kacau lagi. Bila udang dan sotong dah hampir masak, barulah kita masukkan sedikit sos tomato ataupun kita boleh pakai tomato paste dan kita masukkan sedikit cili sos. Kita masukkan sedikit cili sos, kita cuma kacau dan kita kacau. Dan biasalah masakan Itali ni dia banyak menggunakan tomato. Baik, okey. Akhir sekali barulah kita masukkan lada benggala kuning. Jangan masuk awal. Kenapa, chef? Kalau kita masuk awal, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan mudah layu. Kita masukkan ini. Kita masukkan ini supaya nampak lagi berwarna-warni. Kemudian barulah kita masukkan sedikit chop parsley supaya dia nampak lagi menarik. Nampak hijau, terlampau banyak sangat kuning. Dan dah tahu, daun parsley ini memang baik untuk pelancaran darah dan boleh mencegah berbagai-bagai penyakit. Masukkan daun parsley ni. That's all. Pastikan tempat kita kena bersih. Kemudian kita masukkan sedikit garam, sedikit gula. Nak dapatkan aroma lemon sangkuit, jangan bubuk awal-awal. Barulah kita masukkan sedikit lemon sangkuit dan sedikit perasa strawberry dengan jambu merah sangkuit. Baru dia. Dan akhir sekali, barulah kita touchkan dia dengan lemon juice. Setiap masakan, petua juga. Kalau kita nak mengelakkan masakan kita supaya tidak mudah rosak, petua dia masukkan lemon juice ataupun air limau nipis. Sebab apa? Dia ni antara antibakteria. Kerosakan makanan disebabkan ada air, ada bahan dan ada benda-benda bakteria. Kalau kita masukkan lemon, insya-Allah makanan itu tidak akan mudah rosak. Dan kita kacau. Tengok warna dia memang menarik. Merah ada, kuning ada dan saya pakai bahan tadi lemon sangkuit dan perasa jambu dengan strawberry sangkuit. Saya potongkan apple ni tengah. Potong dia buat V shape. Inilah dia anda di rumah, seafood di mari yang mana kita gunakan produk sangkuit, strawberry dengan jambu batu ni dan juga lemon. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ni satu lagi resipi yang sesuai untuk para radik kita. Kita panggil hot rod. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Resipi yang ketiga, hot rod
Ice blend. Sebab apa saya buat hot rod ice blend? Sebab apa? Panas. Panas ni boleh orang kata menyejukkan tekak kita. Yang paling mustahaknya, bahan asas dia saya guna ni dia. Black currant sangkuit, strawberry dengan jambu batu sangkuit. Baik, apa kata kita mulakan sekarang. Saya ambil buah kiwi dulu. So buah kiwi ni kita ambil sebiji. Potong tengah ni. Ataupun kita panggil chop. Okey, kemudian pisang. Pisang saya cuma masukkan tengah ni. Baik, kita dah potongkan pisang tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam blender. Okey, saya masukkan perisa strawberry dengan jambu batu ni. Masukkan sikit. Okey. Kemudian saya masukkan perisa black currant. Itu dia. Masukkan sikit. Kalau di hotel kita panggil fruit mocktail ice blend. Dan saya rasa kan dah loya, tekak, panas. Saya tambahkan sikit lagi perisa lemon sangkuit. Okey, sedikit, jangan banyak daripada masam. Lepas tu barulah kita masukkan blender. Sedikit susu, nak tambah sikit orang kata zat besi. Kita masukkan sedikit susu. Ice cube. Kalau kata nak sedap lagi, anda boleh masuk vanilla ice cream ataupun strawberry ice cream ataupun coklat ice cream. Yang pentingnya La Bamba Chicago Milano. Okey. Kemudian kita tutup. Okey. Baik, kita letakkan hiasan buah kiwi yang telah diiris. Yes. Inilah dia anda di rumah. Hot Rod Ice Blend. La Bamba Chicago Milano. Hai, bertemu kembali dalam segmen yang kedua bersama Selebriti Sunquick dan kita berada di Bukit Jelutong. Minggu ini kita nak bersama dengan seorang pelakon yang baru setahun jagung dalam dunia lakonan. Berasal dari Brunei Darussalam, dia ingin mencuba nasib mengembangkan kerjaya di Malaysia. Siapakah dia? Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Terima kasihlah sebab sudi jemput kita datang rumah you. Rumah you memang cantik sangat. Terima kasih. Saya memang suka duduk rumah. Kalau bercuti pun duduk rumah je. So, masa lapang suka hias rumah lah. Semua orang tahu you berasal daripada Brunei. Lepas tu datang pula ke Malaysia. Macam mana you sanggup jauhkan diri daripada keluarga, daripada family untuk membina kerjaya dekat sini? Sebab orang Malaysia, diorang take bidang lakonan ni sangat serius. So, Nina pun admire cara dia bekerja and ambil keputusan untuk berhijrah lah dekat sini. Harap-harap peminat boleh terima dengan kehadiran Nina. Okey, kalau anda nak tahu dekat Brunei, Sunquick memang popular kan Nina? Betul. Dan Nina juga memang minat sangat dengan minuman ni. Kenapa agaknya? Okey, sebab Sunquick ni senang, dia mudah dibancur dan also dia senang didapatkan dari mana-mana saja. Lepas tu rasa pati buah tu terasa macam buah asli. Tapi agaknya kan, apakah perisa kegemaran you? Perisa kegemaran Nina is original yang oren tu. Sebab apa? Sebab Nina membesar dengan perisa oren ni. So dulu masa waktu Nina suka main sports macam netball dengan badminton, sukalah suruh bancur oren, perisa oren dan minum dengan ais sejuk-sejuk macam tu. Memang sedap sebab dia bagi kita tenaga and also automatically rasa macam ceria. Ceria. Sebab itulah selalulah minum Sunquick supaya anda semua lebih ceria.
Dari kecil lagi, saya suka bermain muzik sambil minum jus Sunquick. Warrior Rasa Sunquick. Warrior Rasa Sunquick. Nina akan sediakan Sunquick Tropical Milkshake. Yang best dia, Nina belum pernah kongsi resipi ni dengan siapa-siapa. Inilah pertama kali Nina nak kongsi dengan peminat, especially peminat Sunquick. Okey, dia mudah je. Kita guna tembikai, pisang, susu dan yang penting sekali, Sunquick Tropical. Boleh tak kita mula sekarang? Jap. Sebelum tu, saya nak ambil selfie. No problem. 1, 2, Sunquick. Sebenarnya Nina nak letak ni dekat Instagram dengan Facebook. Apa nama Instagram Nina? Nama dia Nina Iskandar. Nina Iskandar. Jadi kepada anda semua, follow Nina supaya dapat resepi hari ini. Okey, jom kita start. Pisang. Lepas tu, ambil tembikai. Dah siap-siap potong dah. Ambil sikit macam ni. Okey, tembikai ni kita potong kecil-kecil. Kita potong 50 gram je. Kita ambil susu. 50 ml. Okey. So, yang penting sekali, Sunquick Tropical. Ni dalam 20 Warrior ml. Rasa Sunquick. 6 ketul ais. Okey. Kita blend. sekejap je dah siap kan? Bau tembikai tu memang kuat. Lepas tu untuk hiasan, potong sikit. Nak sikit je. Tada! Siap dah? Belum siap. Sebab Straw. saya nak letak straw. Okey. Senang je kan nak buat ni sebenarnya. Jadi kepada anda semua, rugilah kalau tak try. Dah sedap. Walaupun saya tak try lagi, saya pasti sedap sebab dia memang sangat menyelerakan. Tak minum tak? Naklah, boleh tak? Jap. I ada sepupu I kat atas. Hello, Syada. Keluarlah, kita nak mula dah ni parti Sunquick kita ni. I dah buat something special, tahu tak? First time I buat ni tau. Sunquick Tropical Milkshake. Apa khabar Dahlia? Ni sepupu saya. Okey, Sunquick party. Sedap tak? Sedap lah. Kan? Sedap Terima kasih. kan? Manalah tak percaya Nina boleh buat. Nina ni memang pandai buat air. Saya amat menyukai Sunquick sebab ia memang asli dan menyihatkan. Dan Sunquick merupakan pilihan utama saya. Dan kepada penonton yang dah terlepas resipi tadi, jangan risau, boleh layari laman web kita www.sunquick.com.my Ataupun www.facebook.com/variarasa. Satu botol Sunquick ni dapat menghasilkan 50 gelas minuman. Sunquick enak dikongsi, lebih disaji. Bye! Cakap pasal Sunquick ni kan, anda perasan tak? Dari dulu sampai sekarang, inilah botol yang sama tau. Maksudnya, kualiti dia memang tak boleh dipertikai. Dan kalau anda lihat, kita dah ada 10 perisa. Chef Kim, Oh, where were you from? ke Padanya. Kamu baik? I was out having my exercise. You know, I really fancy running. I see. Yeah, I've been participating in more than 20 half marathons and 4 full marathons. Rupanya Chef Kim ni baru balik bersenam. Patutlah tengok pakai baju sukan. Warna pun macam warna Sunquick. You're wearing the colour of Sunquick. Yes, I am. What are we going to make today? Sunquick banana using Sunquick Pringguama strawberry and Sunquick orange. Wow! Yay! Now we can start. Now we can start, yes. Yeah, but where's the pink guava and strawberry? Oh, Here it is. Ini dia. Dan minggu ni sangat istimewa sebab kita akan guna 2 perasa sekaligus. Saya pun tak pernah cuba tapi saya boleh rasa memang sedap sebab dua-duanya memang berkhasiat. I will need 3 bananas. Okay, 3 bananas. 3 bananas. Okay.
anda boleh menggunakan apa saja perasa Sunquick sebab semua memang sedap. Because we're going to blend all this. Dan khasiatnya bukan saja datang dari Sunquick, tapi oat dan juga muesli memang satu hidangan penuh yang berkhasiat. And I will leave a little bit of the oatmeal, but that's decorative. Yeah, far. That should be very decorative, yes. And of course, the two most important ingredients: this is Sunquick, Pink guava Pink and guava. orange. strawberry. So I'll add Warrior Rasa Sunquick. Sunquick orange. Oh, I really like that part. Warrior Rasa Sunquick. Chef Kim lepas bersenam memang selalu minum Sunquick untuk memberikan dia tenaga. Now I'm going to blend it. Wow. See? Wow. Sedap. Sedap. Kita boleh hiaskan minuman kita dengan oat tadi. Yeah, I can't wait to taste. Sedapnya. Boleh rasa pisang dan juga oat. Oh my god, this is so nice. Thank you Chef, very much. thank you so much for your time. You're welcome. I'm going to see you again next week. Don't go back to Denmark. No, I won't. I will stay around. Don't worry. Penonton di rumah, jangan lupa untuk mencuba hidangan yang sangat mudah ini. Jumpa lagi. Ya. Sunquick Precious Passion. Sunquickku, hanya setitik Sunquick di bibir terukir. Aku terpikir Sunquick. I've decided this week I want to do everything. Jangan tunggu lama-lama, cepat pergi kedai beli produk Sunquick sebab ianya sangat ekonomi. Boleh menghasilkan 50 gelas minuman. Dahlah tu, jadikan masakan anda sedap pula tu. Okeylah, minggu hadapan kita akan bersama dengan chef dan juga resepi yang berbeza. Semuanya dalam Bara Rasa Sunquick musim yang ketiga. Nak dikongsi, lebih disaji. Rancangan Warrior Rasa Sunquick itu tadi dibawakan khas oleh Sunquick.